Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sekarang berada di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya, Kelana Jaya, Selangor untuk perlawanan timbal balik Piala Malaysia Suku Akhir antara pasukan Selangor dengan pasukan Negeri Sembilan. So, recap balik game pertama itu hari. Kita Selangor menang 1-0 dengan di Negeri Sembilan hasil jaringan penalti daripada Gregor Moraes di minit-minit akhir perlawanan. So malam ni game pukul 9, sekarang dah pukul 8.35. Aku baru je sampai, memang ramai gila orang. Aku gerak daripada rumah selepas aku solat maghrib lah. So sekarang ni aku nak masuk, tapi nak masuk pun memang ramai gila orang. Kalau tengok kat belakang tu semua beratur, semua tengah beratur nak masuk. Memang ramai gila. Game start pukul 9, 8.30 masih lagi ada orang tengah nak masuk. So memang ramai. Tiket malam ni sold out. Aku baca dalam 10 ke 11 ribu lah. Stadium APJ memang tak besar sangat. So insyaAllah apa-apa pun harapan untuk game malam ni ialah kita mahu menang lah. Dan bukan menang dengan bertahan sahaja. Kita nak menang tambah gol, menang dengan sangat selesa lah, dan mara ke pusingan separuh akhir. Sebab tahun lepas Piala Malaysia kita pusingan awal kalah dengan Seri Pahang dan kita jatuh ke Piala Cabaran. Kita tak nak lagi macam tu. Kita nak terus sampai ke final. Even Piala FA pun musim ni kita gagal mencapai final sebab kalah dengan Sabah di separuh akhir. So kita tak nak macam tu. Untuk Piala Malaysia sekurang-kurangnya kita nak sampai ke final, insyaAllah. Okey, apa-apa pun jumpa kat dalam stadium. Okey, let's go. Ramai gila orang. Aku tak tahu boleh ada tempat duduk ke tak. Aku rasa tak ada, kena berdiri saja dalam. Okay guys, aku sekarang dah ada dalam stadium lah. Dalam stadium sekarang aku masuk. Panjang juga beratur tadi, tapi alhamdulillah aku lepas, tak ada masalah. Walaupun aku dalam stadium memang ramai gila orang. Lah, grandstand pun nampak penuh lah, jarang-jarang berlaku. Mungkin sebab kita letak season pass holder kat belah sana, so nampak ramai lah. Walaupun doa banyak-banyak malam ni, kemenangan untuk pasukan Selangor, insyaAllah. Kita nak gol lagi dan tak nak bolos lah. Layak dengan bergaya ke pusingan seterusnya. Okay, let's go. Minit yang pertama, kedua aku tak tahu, tapi Selangor telah menjaya menjaringkan satu gol lah. Gol awal. Kita nak terus macam ni, tekan dan terus menekan. Kita nak menang banyak malam ni, insyaAllah. Dan tak nak bolos. Let's go Selangor, come on! Yes! 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 Go! 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 Offside. Aduh.
Referee dah baca dah. Alhamdulillah, gol kedua untuk pasukan Selangor malam ni dijaringkan oleh Alvin Fortes. Alhamdulillah, aku tak tahu minit ke berapa, tak nampak. Tapi mantap, malam ni memang aku suka gameplay Selangor, agresif. Banyak berebut bola, tengah kontrol, wing baik. Okey, apa-apa pun teruskan, kita gol dan gol lagi. InsyaAllah, jangan bolos. Alhamdulillah, gol ketiga. Oh, mungkin dah. Sekarang tengah cek. Alhamdulillah, Selangor menggaringkan gol yang ketiga oleh Noah Liner. Rembatan daripada luar kotak penalti. Keeper tak boleh buat apa, terkebang pun tak apa. Malam ni Selangor mengawal. Gol lagi, jangan bolos. InsyaAllah, let's go. Come on Selangor. Surut, ombak surut. Mantap. Tak apa. Masa tambahan 2 minit untuk separuh masa pertama. Sekarang Selangor melalui 3-0. Alright. Jangan tamak Fortes, kau dah ada gol 1 dah. Bola kita, bos.
Okey. Sekarang dah tamat sudah separuh masa pertama. Tadi betul-betul sebelum half time, gol satu lagi dijaringkan oleh pasukan Selangor melalui tandukan oleh Quentin Cheng. Wingback kita belah kanan, Quentin Cheng skor. Alhamdulillah sekarang Selangor mendahului perlawanan ni dengan 4 gol berbalas kosong setakat separuh masa pertama. Aggregate-nya 5-0 lah total. Aku tak tahu lah malam ni Negeri Sembilan memang tak bersedia lah untuk game-game panggul malam ni. Negeri Sembilan memang tak ready untuk game panggul malam ni. Apa-apa pun, jangan londe. Second half kita nak lagi padu lagi. Stadium pun penuh malam ni. Stadium penuh nak tengok kita menang dan mara ke pusingan separuh akhir Piala Malaysia insyaAllah. Okey, come on Selangor. Kepala otak dia kosong siap free header. Free kick. Apa second half semua main, ya Allah. Oh, free headers ya. Baik, Safwan. Kim masuk, Faisal Halim. So Mak Korea ganti left wing. Vito Penambuko ganti Alvin Fortes belah kanan. Siapa yang ganti No? Syahid Bashar ganti No. Follow je Diarra, follow. Baiklah Mak Korea. Liner. Baiklah liner. Minit keberapa aku tak tahu. Tapi Selangor baru saja menjadikan lagi satu gol lah oleh Krigo Moraes, akhirnya menjaringkan gol open play. So 5-0 kedudukan semasa. Aggregate 6-0. Come on Selangor, let's go. Jangan berhenti. Come on. Allahu Akbar, baru puji.
semakan VAR, possible penalty, mungkin ada bentesan daripada Zikri. Okey, Negeri Sembilan dapat satu penalti. Okay guys, nampaknya Negeri Sembilan masih belum mau mengalah. Dia berjaya menjadikan satu gol untuk Negeri Sembilan dari sepakan penalti Jovan Motika, tak silap aku, melalui kekasaran yang dilakukan oleh Zikri Khalili tadi. Dia mengasari Selvon dalam kotak penalti, cek VAR penalti. So Negeri Sembilan berjaya mendapatkan satu gol balik. So sekarang kan keputusan semasa 5-1 dari reject 6-1. Kita harap Selangor jangan londeh lagi, main kalau boleh gol lagi skor. Okay, let's go. Nampaknya Izwan Yuslan baru masuk ah. Oh, si baik. Ingatkan gol tadi. Izwan Yuslan main wing kanan sekarang, ganti Alvin Fortes. Marah dia. Game belum habis oi. Jangan leka. Tak, memang nak jimat tenaga punya. Mazlan! Tadi Quentin Cheng dikeluarkan. Ganti dengan Fazli Mazlan di back kiri dan Zikri digerakkan ke wing back belah kanan. First touch Fazli Mazlan kemas. Oi, baiklah, dia boleh hantar agak bola tu. Mantap Kim. Ada peluang. Baik siap dia punya hold up play dia. Memang aku suka. Kalau pegang bola melekat. Baik.
kita mesti menang. Keputusan penuh. Surya Manga. Okay guys, tamat sudah. Suku akhir kedua timbal balik antara pasukan Selangor dengan pasukan Negeri Sembilan untuk Piala Malaysia edisi 2025-2026 di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya tadi lah. Perlawanan berakhir dengan Selangor 5, Negeri Sembilan 1 dan Selangor menang secara agregat 6 berbalas 1 lah. Ramai juga yang skor tadi 5 orang. 5 orang pula dah. Aku tak ingat siapa yang skor tadi. Aku ingat ada Faisal ada, Krigor ada, Noah Liner ada dan aku tak ingat lah. Tapi memang banyak gol Alhamdulillah. Selangor pada malam ini bermain dengan sangat baik. Aku puas hati. Cuma pada separuh masa kedua tu kita relapse sikit. Kita londeh sikit lah. Dan kita memberikan penalti kepada pasukan Negeri Sembilan lah. So kita tetap bolos juga satu. Itu perkara yang tidak bagus lah sebenarnya. Tapi overall secara keseluruhan permainan selama 90 minit dengan masa tambahan tadi 23 minit tak silap aku, Selangor bermain dengan sangat baik. Tengah mengawal, wing pun bagus. Alvin Fortes tak tamak malam ni Alhamdulillah. Backline pun sangat tenang, kontrol bola. Bila bola terlepas ke belakang pun ada satu dua kali tu kalamullah macam biasa, memang sangat reliable. Alhamdulillah. So percaturan Kim Panggung malam ni menjadi dan sangat menjadilah. Dan anak buah Nizam Jamil sangat hilang punca malam ni. Selangor mara ke pusingan seterusnya, itu pusingan separuh akhir untuk Piala Malaysia 2025-2026 akan bertemu antara Kuching City ataupun di PMM tak silap aku. So antara dua tim lah, tapi highly likely Kuching City lah sebab kalau ikut keputusan semasa dia orang leading 3-1. So apa-apa pun onwards and upwards, minggu depan kita ada game lagi. Tapi Liga Super juga menentang Kuching City. Kuching City sekarang ada tonik tambahan dengan pemain baru Palmero Gabriel. Aku tak ingat nama dia. Main Malaysia tiru-tiruan punya. So dia masuk Kuching City dan aku percaya Kuching City akan lebih kuat lah daripada sekarang. So aku tak pasti apa keputusan Kuching City dengan DPMM sekarang. Aku rasa Selangor bertemu dengan Kuching City tak silap aku. Aku rasa Kuching City dah menang kot game di PMM. Sebab aku tak tengok highlight apa-apa. Pergi aku balik tadi pun ramai gila orang. Aku tak sempat tengok telefon pun. Apa-apa pun, Alhamdulillah, onwards and upwards. Common Selangor, kita teruskan perjuangan dalam Piala Malaysia. Liga jangan lupa, kita ada banyak pemain-pemain baru yang boleh gantikan kita punya pemain-pemain utama yang lain. Alhamdulillah. Common Selangor, majulah sukan untuk negara. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.